Assalamualaikum. Kak, Waalaikumsalam. Kak 6 pelawan satu. Okey. Semua boleh? Semua boleh. Tu sengkuang. Ya, sengkuang, jambu air. Yang ni rock melon. Yang ni jambu batu. Jambu batu. Okey. Dan sekali mangga. Buah ni tak tentulah, dia tukar-tukar tiap hari. Okey. Tengok Gaul availability lah. Ha, Apa tu? gaul terus. Gaul terus. Boleh. So yang ni kita ada serbuk asam. So asam. Ni serbuk kasturi. Makan pedas tak? Pedas makan. Pedas Ha. Boleh 5, yang ni pedas. Okey. Boleh. Kita goi-goi. Ni buat cuci mulut lepas buka kan? Biasa orang akan datang lepas apa? Lepas buku waktu nak moreh ke. Babak moreh ni. Kunyah-kunyah moreh. Untuk moreh ni sesuai. Okey. Ni kita punya 6 lawan Thai sauce. Ni bukan rojak petis tau, 6 lawan. Dia udang kering. Okey. Kat sini berapa ringgit? RM15 dapat RM15. semua buah. Okey. Buah campur. Okey. Ni kita tunjuk ni memang makcik kita buat. Makcik memang orang Thailand lah. Barang-barang kuah ni, gula apa semua memang kita import. Tengok Pekat-pekat ni lah. Wah. Okey. Boleh. Terima kasih bang. Okey. Masih sini buka hari-hari je. Hari-hari buka sampai malam raya bang. Pukul apa sini buka? Kita buka sini lepas solat asar sampai pukul 10 malam. 10 ke 11 gitu. Okey, pagi hari berniaga mana? Dia berada di tepi dan Tahun. InsyaAllah okey. Apa kita akan ambil dekat nama IG Pasar Manis Solek Buah. Di belakang ni. Okey, baik. Okey. Okey, Terima baik. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.